Habis kat motor kau main korang ni. Lepas tu duit nak bagi mak bapak kau main berkira. Okay geng. So macam video-video aku sebelum ni, kau banyak tengok aku asyik pegang exhaust pipe Huawei Pang 125 aku tu kan. Sebab apa? Sebab kita dah cabut lah. Sekarang ni kalau kau tengok, aku ni 125 ni dah pakai exhaust standard. Tapi bukan standard lah. Yang ni kita dah siap bawa barrel. Tapi yang kelakarnya tu, bunyi dia ni lebih kurang macam pakai pipe je mat. Bising. Aku bagi kau dengar. Tak berapa nak mesra alam pun bunyi dia. Still bingit. Tu berbalik kepada topik yang awal sekali tadi aku cakap pasal berkira tu kan. So korang ingat-ingatkanlah sikit tangan tu nak bagi kat mak. Tak ada rugi dia kau dia. Mak kau tu bukan nak duit pun sangat kadang-kadang. Dia nak tengok je anak dia ni boleh bagi ke tak boleh bagi. Dia orang dah jaga kau daripada kau kecil-kecil besar botol kicap tu sampai kau dah panjang macam galah. Tak terbalas dah jasa dia, kau tahu tak? Sama jugalah dengan motor korang. Ini cerita pasal motor pula. Aku jangan berkira dengan motor korang. Contoh kalau bulan tu aku ada lebih sikit kan. Aku kalau biasa servis motor aku pakai ni. Minyak hitam Jetron Black Gold. Yang ni mahal gak dekat RM80, RM70 lebih juga. Sekarang dia punya cerita pula. Contoh kalau bulan tu kau kurang, tapi takkan nak pakai minyak hitam biasa. Contoh kalau kau dah biasa pakai Jetron. Macam aku, member-member aku memang biasa pakai Jetron. Aku memang dah latih diorang ni pakai Jetron. Sebab Jetron ni memang okey. Minyak ni pun diorang bawa masuk Capri. Kalau Jetron ni dah masuk Capri, jadi main sponsor untuk Huawei Pang Racing Team, takkan dia nak racing team tu kalah mat. Mestilah minyak hitam tu bagus. So sekarang ni Jetron dia ada keluarkan lagi satu lagi minyak hitam tau. Yang ni minyak hitam aku cakap dengan kau RM50 tak sampai. Yang ni yang 1 liter punya. Yang ni yang 1.2 liter punya. 1.2 liter ni untuk RS dengan RSX punya player. Dia siap buat khas untuk Honda RS RSX sebab dia orang punya minyak hitam pakai 1.2 liter. Ada 1040, ada 1550. Sama juga dengan yang ni. Yang 1 liter ni. Yang ni 1 liter ni untuk motor-motor yang kebiasaannya. Macam Chris ke EFI ke LC, Y Suku. Semua boleh pakai lah. Yang engine capacity dia 1 liter. Setiap pembelian korang akan dapat petrol system treatment secara percuma. Ini bukan engine flush kan. Yang ni dekat dalam tangki petrol korang. Macam ni kan. Satu botol ni 50ml. Dia cakap 50ml ni sesuai untuk 15 liter petrol. Macam tank kita yang biasa 4.5 liter, 5 liter. So kau matematik lah sikit kepada pengguna Tega minyak hitam Jetron. Korang jangan sedih kalau hujung-hujung bulan tu kau kering nak servis motor. Ni ada bawah RM50 korang dah dapat dah. Kau boleh grab dalam beg kuning sekarang. Jangan nak pergi beli minyak hitam cap ayam ke apa ke. Tak payah. Check out dalam beg kuning sekarang. Okay, aku rasa tu je lah kot. Saya biasalah geng. Mantap boy.